Bismillah. Come. Alright guys. So motor ni aku baru beli. Motor second hand. Sebelum ni dah ada clutch. Okay. So dah ada clutch sebelum ni. So aku suruh adjust balik sebelum aku nak beli. Lepas tu dia gear songkit atas bawah. Tapi lepas ni aku dah tukar. Sebelum aku nak beli tu aku suruh tukar bagi biasa je. So motor ni tadi tak boleh start. Tak boleh start. So aku beli minyak sampai 3 botol bagi full. Dan kita nak tengok boleh start atau tak boleh start. Sebab motor ni aku tak kampung. Aku beli motor ni pertama sekali aku nak bawa masuk kebun. Masuk kebun, nak angkat sawit. Tengoklah apa yang boleh diangkat, dibuat kerja kat situ. So jom. Bismillah. Come. Okay. So motor dah boleh start, alhamdulillah. So tengok ni apa lagi yang aku buat dekat motor ni. Pertama sekali aku tambah ni ya. Aku suruh orang tu tambah ni. Lepas tu dengan tepi ni tambah. Supaya nanti korang boleh adjust nanti boleh masuk kat dalam ni. Jom ikut aku sekejap. Ikut aku sekejap. Jom benda yang aku beli tu. Benda yang aku adjust tu. Ni. So ni. Nanti aku akan letak kat belakang motor tu. Ni. Benda ni penting ni. Benda ni dia akan masuk kat depan tu. And then dia akan adjust lah ikut motor kau. Supaya nanti dia punya belakang ni dia ikut gerak, ikut motor kau nak ke kiri ke kanan ke. So jom. Boleh follow aku guys. Follow aku di TikTok, di IG, di Thread, di Facebook. So ikuti aku punya perkembangan lah dekat kebun lah. Dekat mana-mana lah korang follow. Kalau korang suka lah video-video macam ni. So kalau korang suka boleh follow aku, InsyaAllah.